Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aidil Farhan bin Muhammad Syamsul Haizli melaporkan daripada TV PSS SMK Taman Tuanku Jaafar. Untuk pengetahuan semua, hari ini merupakan hari pelancaran logo Jubli Perak sempena 25 tahun dan merupakan hari anugerah kecemerlangan bagi tahun 2025 SMK Taman Tuanku Jaafar. Pada tahun ini, SMK Taman Tuanku Jaafar menyambut Jubli Perak yang menandakan 25 tahun penubuhan sekolah yang penuh kejayaan. Semarak Jubli Perak menjadi wadah refleksi pencapaian dan inspirasi warga sekolah melalui pertandingan mencipta logo yang mencukil kreativiti guru dan murid, sekaligus menghasilkan simbol identiti serta kebanggaan SMK Taman Tuanku Jaafar yang mencerminkan visi dan misinya. Hari Anugerah Kecemerlangan yang diadakan pula merupakan tanda menghargai pencapaian murid dalam pelbagai aspek, menjadi pemangkin kepada seluruh warga sekolah untuk terus berusaha mencapai kecemerlangan menyeluruh. Salam sejahtera, salam keselamatan, salam pendidikan berkualiti serta negara sejahtera. Semua orang berhak bertemu. Tak kira lah harakian anak, tak kira apa dari keluarga mana kaya, miskin, kecemerlangan itu hak milik semua. Semua yang ada di dalam Kartiani anak perempuan Darussalam UPM dan Hakim Muhammad Yusi Nur Mawar bin Hamidi Azizi UPM. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Bersama saya Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Ketua Pegawai PBD Daerah Seremban. Izinkan saya bertanya beberapa soalan kepada Tuan Haji. Baiklah, Sekolah PBD baru saja mengadakan pelancaran logo Jubli Perak dan Hari Anugerah Kecemerlangan. Jadi, apa pendapat Tuan dengan majlis yang berlangsung pada hari ini? Okay, Alhamdulillah, pertama saya ucapkan syabas tahniah kepada pengurusan pentadbiran kepimpinan Tuan Saad bersama dengan PIBD dengan warga Taman Tuanku Jaafar ni. Pada saya program debat ni bagus, itu untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar itu dihargai dalam masa yang sama untuk melahirkan rasa cinta pelajar-pelajar itu kepada sekolah. Mana mereka yang berjaya dan nanti dia akan kembali balik ke sekolah, dia akan bantu sekolah untuk cemerlangkan sekolah ini. Dan inilah sebuah kekuatan yang besar kepada saya kepada pelajar-pelajar. Jadi mana pelancaran logo untuk Jubli Perak 25 tahun itu bertepatan ya, dalam bersama dengan hasrat KPM, iaitu untuk menjulang meningkatkan akademik saksiah dan juga kurikulum dan pastikan kepimpinan bagus, pengurusan sekolah baik, pastikan juga bahawa anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang cemerlang. Soalan seterusnya, apa harapan Tuan kepada pelajar dari segi kecemerlangan dan kejadian pada tahun ini? Harapan saya adalah semua pelajar dia berhak mendapat kecemerlangan. Tak ada pelajar yang tak cemerlang. Semua pelajar cemerlang. Jadi yang ada sebenarnya ialah antara pelajar yang rajin dengan pelajar yang malas. Jadi mereka yang nak cemerlang, mesti rajin, dan saya harap bahawa PTK akan mencapai keputusan profesor yang cemerlang dalam urusan SPM. Begitu juga dengan saksiah yang baik dan juga dalam pencapaian keputusan yang cemerlang. Jadi tahun 2026 ini ialah tahun kita. Tahun ini ialah tahun kita. Itulah KPM punya slogan. Tahun ini tahun kita dan kita pastikan kita patut dapat apa yang sebagainya. Baiklah, itu saja. Terima kasih atas kesediaan Tuan bagi wawancara kami. Baiklah, terima kasih. Baiklah, berakhirlah sudah wawancara kita pada hari ini. Majlis ini bukan sahaja meraihkan 25 tahun penubuhan SMK Taman Tuanku Jaafar melalui pelancaran logo Jubli Perak, malah menghargai usaha kejayaan murid dalam akademik,
sasiah dan kurikulum. Semoga pengiktirafan ini terus menyuntik semangat untuk warga sekolah melangkah ke arah kecemerlangan bersama. Sekian daripada saya, Muhammad Aidil Farhan, daripada TV PSS SMK Taman Tuanku Jaafar. Bimbing Didik Cemerlang. Terima kasih.